Tapi kalau kita bekerja pada pagi sampai ke petang, sampai ke Tak malam, siap-siap. tak siap-siap lagi. Tak apalah kalau kerja tu memang banyak. Tapi duk buat tak sudah-sudah ni, takut-takut dia tak berkat. Berkat dalam rezeki lagi, dia tidak terjebak kepada benda maksiat. Kita nak dapat rezeki tu, Tuhan permudahkan kita dapat, dan rezeki tersebut tak terlibat dengan benda maksiat. Bayangkan apabila satu-satu orang Allah takdirkan dia bekerja di tempat maksiat. Maksiat ni sesuatu benda yang diharamkan oleh Allah. Kerja dia jual arak, kerja dia terlibat dengan judi, terlibat dengan riba, terlibat dengan penipuan, gharar. Kerja dia memang terlibat dengan pembunuhan, terlibat dengan benda-benda yang diharamkan oleh Allah. Maka semua tu rezeki banyak mana yang dia dapat, tidak ada keberkatan. Buat apa banyak? Buat apa ada nama, kedudukan, harta yang banyak, kehidupan yang mewah, tapi tidak ada keberkatan. Ini berkat dari sudut rezeki. Maka kita kena nilai balik. Rezeki yang kita ada sekarang, adakah dia membawa ketenangan? Rezeki yang kita ada sekarang, adakah dia sedikit tapi cukup? Rezeki yang kita ada sekarang, adakah dia didapati daripada jalan maksiat ataupun jalan yang baik? Adakah kita menanggung hutang ataupun tidak? Ini kita kena, maknanya kalau kita rasa benda ni tak ada, alhamdulillah, ada keberkatan lah dalam rezeki. Berkat dalam ilmu. Ada ilmu dapat diamalkan. Ada ilmu dapat dekat diri dengan Allah. Ada ilmu dapat bagi manfaat pada manusia lain. Maka mudah-mudahan ilmu tu berkat. InsyaAllah. Berkat dalam masa. Masa singkat, kerja siap. Dalam masa sat ya, settle kerja ni, settle kerja ni, settle ya kerja ni, kan? Itu pun dikira Itu berkat kan? Rupanya masa kita. Tapi kalau kita bekerja pada pagi sampai ke petang, sampai ke Tak malam, siap-siap. tak siap-siap lagi. Tak apalah kalau kerja tu memang banyak. Tapi ni dah tempat. Sepatutnya kita buat, settle bahagian ni, settle benda ni, settle benda ni. Maka itu menunjukkan masa yang Allah berikan kepada kita tu dapat dimanfaatkan, dapat diguna dengan baik. Itu berarti ada keberkatan. Tapi duk buat tak sudah-sudah ni, takut-takut dia tak berkat. Kan? Yang kedua, berkat dalam masa hidup kita tersusun. Tak tahu ini kita nak buat ni, sekali kita nak buat ni, kita buat yang ni, kita boleh susun, boleh plan cantik, boleh atur masa kita beribadah, boleh atur masa kita silaturahim, boleh atur masa kita bekerja, boleh atur masa kita dengan keluarga dan sebagainya. Ini bererti ada keberkatan dalam masa, dan apabila dalam masa kita ada banyak amal. Boleh semayang, boleh zikir, boleh baca Quran, boleh doa, boleh tu, boleh ni, maka itu semua. penyusunan tu cantik je, tak lupa kita dengan Tuhan. Berarti masa kita ada keberkatan.